Kenapa ada accountant yang sangat pandai buat financial statement tapi bila klien tanya pasal contribution margin terus jadi kurang jelas ataupun confused? Sebenarnya bukan sebab accountant tak pandai. Masalahnya ialah financial accounting dan management accounting menjawab soalan yang berbeza. Financial accounting fokus kepada revenue, COGS, OPEX dan profit. Ia menjawab berapa profit syarikat. Tetapi CM menjawab soalan yang lebih bersifat decision making. Kalau saya turunkan harga RM2, berapa banyak volume perlu saya tambah supaya profit tak jatuh? Contoh mudah, harga RM10, variable cost RM6, CM ialah RM4. Kalau kita turunkan harga kepada RM8, CM tinggal RM2. Jadi kita perlu jual 2 kali ganda volume untuk dapatkan contribution yang sama. Masalahnya, untuk kira CM dengan betul, kita kena faham cost behavior. Dan ini penting, COGS tak semestinya sama dengan variable cost. Jadi, seseorang boleh sangat mahir menyediakan profit and loss, tetapi masih perlu kemahiran tambahan untuk menggunakan CM dalam pricing, discount dan volume decisions. Sebab tu bagi saya, accountant yang benar-benar bernilai kepada business owner bukan sekadar boleh bagi tahu ini profit syarikat, tetapi boleh explain ini sebabnya profit jadi begini dan ini keputusan yang patut kita pertimbangkan untuk ubah strategi.